Macam mana kecutnya batang keladi tu, macam tu lah kecut yang si Zainal punya. Ni lagi pelik kan. Dah lah tadi kali pertama tak muat. Dah cuba peluah dah kan. Pun tak muat juga lah liang lahat tu. Bila benda ni berulang sampai 5 kali kan, yang Pakcik Lan ni berdebat-debat lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita dengar orang duk sihir orang kan. Duk hantar santau lah. Sihir macam-macam lah. Hantar barang, tanam barang lah kan. Biasanya sebab iri hati, dengki ke, nak pisahkan orang ke. Tapi ni lain tau. Sebab dia sayang sangat suami dia. Okey, dia sihir suami dia sendiri. Adalah sebab-sebab lah kan. Syak no. Pelan-pelan lah Madi cerita. Baik, cerita ni rasanya panjang. Cerita ni sebenarnya subscriber yang hantar dah. Bukan orang lain lah. Orang yang dah lama tengok React 87 lah. Duk beli barang-barang Madi kan. Minyak wangi lah, baju pun kan. Jadi cerita ni dia ambil dalam majalah dah. Dia tekan gambar, tag cerita dia. Lepas tu Madi baca balik kan. Cerita ni daripada seorang ustaz dah. Nama dia Ustaz Muhammad bin Yusuf dah. Dia ni ada satu hari tu dia buat perjalanan tau. Daripada mana lah, tak abang. Dia nak pergi ke Johor lah sebab ada urusan perniagaan. Dia bawa kereta ni. Dalam perjalanan tu dia terperasan di sebelah jalan ada tanah perkuburan Islam. Bila dia tengok kawasan kubur tu batu nisan pun kan, sedih dia orang. Sebab apa? Ada kawan dia kat situ dikebumikan. Nama dia Zainal tau. Zainal ni dikebumikan kat situ dengan bini dia nama Habibah tau. Itulah ada cerita dia depa ni kan. Banyak benda jugalah Ustaz Muhammad ni tahu kan. Tu yang dia boleh cerita balik ni. Jadi Zainal dengan Habibah ni, mereka ni berkahwin sebab apa keluarga yang atok lah semua kan. Memang bahagia elok mereka ni. Dan Zainal ni pun orang yang berkerjaya lah. Kira dia ni ada jawatan lah. Kira kalau ada jawatan ni kira berduit kan. Jadi masa tu mereka kahwin dapat seorang anak perempuan. Jadi masa anak perempuan dia umur 7 tahun. Memang mereka cadang nak anak lagi. Tapi dah etiak kan. Dah tak dapat anak dah. Seorang tu je kan. Tapi itulah Habibah ni. Dia risau dah. Dengan suami dia yang ada kerjaya, berduit apa kan. Dia takut suami dia kahwin lain. Sebab nakkan anak lagi dah. Jadi Habibah ni. Bila dia pergi jumpa kawan-kawan dia. Dia cerita. Dia bimbang dah. Takut suami dia kahwin lain. Kat sini nak jadi cerita ni. Kawan Habibah. Tak sebut nama lah kan. Yang kawan Habibah ni dah macam cucuk jarum lah kan. Dia kata kalau risau sangat lelaki yang kahwin lain, pergi jumpa Dr. Bomoh lah, buat ilmu hitam. Jadi Habibah ni macam yang tu lah yang dia tunggu kan. Dia nak sangat buat benda-benda macam tu. Supaya suami dia tak kahwin lain dah. Jadi satu hari tu kawan Habibah bawa Habibah pergi jumpa seorang bomoh dah. Ni kira pergi jumpa dulu. Pergi sembang lah orang kata, pergi sembang. Sebab nanti beberapa hari ke depan, dia pun kena pergi lagi. Kena bawa barang dah. Bomoh tu suruh bawa batang keladi dah. Batang keladi, potong kat bawah, bawa yang tu. Batang keladi satu dah. Itulah selang beberapa hari, yang kawan Habibah dengan Habibah pergi jumpa bomoh tu. Jadi apa yang bomoh tu buat kan? Dia jampi dah dekat batang keladi tu. Dia berasap kemian apa kan. Ada puja-puja sikit, jin setan dia kan. Dalam setengah jam macam tu, siaplah dia punya jampi-jampi kan. Tak tahulah kok ada lagi lah benda lain yang dia perbuat kan. Cuma yang tu lah yang Ustaz Muhammad cerita. Lagipun cerita ni dia dengar orang yang terdekat Habibah juga kot. Ataupun Habibah kau kan. Ustaz Muhammad tak tengok depan mata pun. Bila habis upacara jampi batang keladi tu, bomoh tu bagi tahu batang keladi ni nanti bila balik, jemuk dekat para dah. Batang keladi kalau baru, dia fresh lagi kan. Dia ayak banyak dalam batang keladi tu. Nanti bila jemuk dekat para kan, dia duk kena matahari apa. Makin lama makin kecut, makin lama makin kecut. Sampai jadi macam koko lah dah. Kan batang keladi asal ayak banyak. Lama-lama dia kering ayak tak ada dalam batang kan. Dia kecut dah. Tu bomoh tu kata apa? Nanti kalau lah kan si Zainal ni dia bersama dengan perempuan lain, kahwin ke apa ke, dia punya batang keladi dia tu tak naik dah. Kecuali dengan Habibah saja dah. Macam mana kecutnya batang keladi tu, macam tu lah kecut yang si Zainal punya. Tu kalau dengan perempuan lain lah kan. Apa yang jadi dekat Zainal ni, dia pelan-pelan dah. Dia ikut batang keladi tu. Makin hari makin kecut, makin hari makin kecut. Sampailah si Zainal ni, orang yang jenis peramah, periang kan. Jenis orang yang apa, tegah kan.
Tiba-tiba dia jadi jenis tunduk dah dekat si Habibah ni kan. Dia duk dengar cakap lah si Habibah ni. Dia jadi banyak pendiam kan. Senyap yang macam tu. Yang tu kot yang Habibah nak kan. Suami dia dengar cakap dia apa semua kan. Jadi Habibah dia macam yakin lah. Kalau gaya macam ni suami aku tak kahwin lain lah kan. Apa yang aku cakap semua dia boleh turut, boleh dengar kan. Lepas tu dia punya batang keladi pula kan. Takkan naik kan. Kira mati lah kalau dia bersama dengan perempuan lain. Di dalam cerita ni yang Ustaz Muhammad cerita. Bila dah berlalu banyak tahun kan. Kira waktu pun berlalu. Tahun bertukar tahun kan. Masa tu Habibah ni umur dia lewat 30-an. Masa tu tahun 1986. Ustaz Muhammad siap abang apa ni bulan lagi. Januari kan. 1986. Pukul 8 malam masa tu. Waktu tu Habibah ni dah sakit dah. Tapi dalam cerita ni Ustaz Muhammad dia nak rahsiakan sakit apa sebenarnya si Habibah ni kan. Tapi gaya dia memang terbaring lah kan. Senang kata penyakit kronik lah. Tu yang Januari 1986 tu, ke 8 malam tu. Zainal telefon Ustaz Muhammad. Tu yang Ustaz Muhammad tahu benda ni kan. Jadi Zainal ni minta tolong lah. Ustaz Muhammad mai minta tolong buat apa yang patut kan. Masa tu yang Habibah ni nazak dah pun. Masa tu lebih kurang lepas isyak, Ustaz Muhammad dia keluar pada rumah. Nanti dia sampai dekat rumah Zainal kan, nampak dah orang ramai-ramai dah. Jadi masa Ustaz Muhammad dah masuk ke dalam rumah, nampaklah orang dah baca Quran apa kan. Jadi yang Ustaz Muhammad perasan kan, yang badan si Habibah ni dah kurus lah macam lidi. Muka dia cengkung, dada dia duk naik turun ni. Dia kira nazak teruk lah masa ni. Apa yang Ustaz Muhammad bayangkan, masa dada Habibah duk naik turun ni, dia macam menarik kesakitan, menghembus kesakitan. Lebih kurang macam tu. Nak bagi gambaran kan. Lagi waktu nazak tu kan, mata dia terjegi dah. Dia macam takutkan sesuatu dah. Ada benda kot yang dia nampak ke. Jadi masa tu Ustaz Muhammad tak buat apa lagi. Dia pun duk tengok si Habibah kan. Tiba-tiba ya Habibah dia kata apa tau. Panah, aku nak ayak. Jadi Ustaz Muhammad duk perhati lah kan. Memang dia persuapkan dia ayak dah, minum ayak. Kira dia minum ayak pun macam orang dahaga ayak ni. Nampak dah gaya dia. Macam tengah takut, macam tengah berdebak-debak lah si Habibah ni. Kira mata Habibah ni selalu tengok atas lah. Dia macam tengah tengok sesuatu lah. Selang beberapa minit kan. Mata Habibah terbeliak lagi. Dia berpaling ke kanan. Dia minta ayak lagi. Dia kata panas lah. Dapat ayak. Dia ibarat macam orang yang betul-betul dahaga ni. Sebab apa tau? Berulang kali sebenarnya yang dia pada suap dia ayak ni. Tak berhenti. Duk kata panas tu ya. Lepas dia dapat ayak kan. Dia toleh ke kiri. Dia macam takutkan sesuatu. Macam ada benda di belah kanan yang dia takut. Tu dia berpaling belah kiri pula lah. Apa yang Ustaz Muhammad duk tengok. Berulang kali dia pada suap dia ayak. Memang dia yang minta kan. Apa orang yang selalu dahaga dah. Ustaz Muhammad dah perasan dah. Ibarat macam nyawa tu sikit lagi nak lepas ya. Orang kata nazak kan. Sikit lagi macam nak terlepas nyawa dia. Waktu tu Zainal kan sebagai seorang suami. Dia lah pergi bisik ke telinga orang suruh mengucap dah. Dia ulang lah kan. Mengucap lah Bibah. Mengucap. Lidah si Bibah ni tak boleh mengucap. Tapi dia boleh sebut minta ayak. Kalau ayak dia boleh sebut. Situasi yang Ustaz Muhammad tengok ni. Yang kerja duk minta ayak je tak berhenti. 8 jam dah. Ni dahaga jenis apa ni? Sampai 8 jam kerja duk minum ayak je. Memang tengok gaya Habibah ni. Dia punya bibir pun kering. Macam tak kena ayak. Jadi waktu tu Ustaz Muhammad baca doa. Baca Yasin pun. Baca ayat Quran kan. Masa tu dia rasa macam sebab tau. Jadi satu macam insaf tau. Tengok keadaan si Habibah ni. Waktu tu lah Ustaz Muhammad terfikir kan. Adakah ni balasan kan. Apa yang dia buat kat suami dia. Itulah pergi jumpa tukang sihir kan. Buat dengan tu. Batang keladi. Sebab takut sangat suami kahwin lain kan. Terlintah dia fikiran Ustaz Muhammad lah. Mungkin akibat sebab tu kot tu. Yang dia susah nak mati macam tu. Dan cara sihir yang dia buat kat suami dia pakai batang keladi. Batang keladi yang ayak banyak sampai kering. Sampai kecut kan. Lepas jadi hitam. Mungkin tu kot salah satu sebabnya. Yang hujung hayat Habibah. Dia selalu dahaga kat ayak. Macam mana batang keladi tu kering, tak ada ayak, macam itulah jadi kat dia lah. Jadi sepanjang 8 jam tu, yang Ustaz Muhammad tengok yang dia teruk kan, Habibah teruk. Dia kembali normal lah. Dia punya napas dia jadi biasa, mata yang terjegi luah tadi, dia jadi biasa balik.
Masa dia normal tu, dia tak minta ayang dah. Lepas tu, dia ambil peluang, dia baca Yasin, baca ayat Quran apa kan. Selepas 1 jam, dia kembali nazak balik dah. Kalau jadi macam tadi tu, jadi kejang-kejang, napas dah naik turun. Dia akan mengadu panas dan dahaga. Apa lagi? Nak ayang lah. Mata dia sentiasa tengok atas kan. Atas belah siling. Kanan kiri. Apa dia sebenarnya yang dia nampak tu? Selepas kali kedua yang dia kejang tu kan. Selepas 1 jam. Ni Ustaz Muhammad kata apa? Maut datang menjemput dia. Hujung hayat tu lah mata dia terbeliak naik ke atas. Kira cara kematian Habibah ni, Ustaz Muhammad kata memang menakutkan. Yang sakaratul maut tu kan, masa nazak tu. Dengar tau dia punya bunyi napas, naik turun. Macam hembus napas, tarik napas. Sambil dia macam menggenggam sesuatu kan. Macam tengah sakit tau. Cara dia genggam tangan dia tu. Lepas tu beberapa saat, tubuh dia longlai. Berakhirlah riwayat si Habibah ni kan. Meninggal dia. Tu yang Ustaz Muhammad, dia kata sedih jugalah kan. Masa Habibah jadi macam tu, nazak, sakaratul maut tu, meninggal apa kan. Kan dia tengah buat sihir tu dekat suami dia. Sihir tu memang tengah berfungsi lagi pun. Dan suami dia Zainal kan. Kawan Ustaz Muhammad ni kan. Dia tak tahu yang dia kena sihir tau. Selepas Habibah ni meninggal, yang si Zainal ni dah berlalu 11 tahun ke depan kan. Tak kahwin dia. Sebab nafsu dia hanya untuk Habibah lah. Kalau dengan perempuan lain tak boleh lah. Dia punya batang keladi kecut. Dan hujung hayat si Zainal waktu dia meninggal dikebumikan dekat situ lah. Dekat perkuburan yang dikebumikan Habibah juga lah. Tu yang apa Ustaz Muhammad lalu tu teringat mereka dua. Zainal dengan Habibah ni kan. Apa yang biasa jadi dekat mereka dua dulu kan. Masa mereka hidup lagi tu. Disclaimer no. Dalam cerita ni kita bukan nak mengaibkan orang yang dah tak ada. Sebab tu kita tak sebut nama apa kan. Tapi pencerita tu kita sebut nama lah. Sebab cerita ni mai daripada majalah dah. Yang dia hantar daripada subscriber. Dia hantar kat gambar. Dia hantar kat Madi baca balik. Tu bercerita balik kat Ampok dah. Yang ni cerita penggali kubur dah. Macam mana tau? Jenazah tak diterima bumi dah. 5 kali. Naik turun. Dalam cerita ni Madi sebut Pakcik Lan dah. Dia dengan ayah dia buat kerja gali kubur lah. Pakcik Lan ni lah dia tolong ayah dia gali kubur lah. Kira cerita ni dia berlaku dekat negeri Pahang lah. Lama tak lama tu Pakcik Lan gali kubur daripada bujang sampai dah kahwin pun tetap dia buat kerja tu. Jadi satu hari tu Pakcik Lan dengan ayah dia pada gali satu kubur tu. Dekat kampung mereka ni. Masa gali kubur tu lancar elok lah. Kan dah dapat ukuran apa kan. Daripada sukat dah. Jadi siap gali kubur tu, dia pergi ke satu pondok dah. Sambil-sambil duk minum air apa, duk relax apa kan. Masa tu Pakcik Lan dia duk renung tengok kan. Batu nisan banyak-banyak kan. Sekali dengan kubur yang baru korek tadi dah. Dia duk merenung dah. Dia duk kata dalam hati kan. Satu hari nanti aku pun mati juga lah. Nanti orang lain pula yang akan gali kubur aku. Duk kata-kata dalam hati macam tu lah. Tu yang Pakcik Lan dia petik satu ayat Quran lah. Surah Ali Imran. 185. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa kan yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Kehidupan di dunia ni hanya kesenangan yang memperdaya. Lama jugalah Pakcik Lan dengan ayah dia. Mungkin ada orang lain lagi kat situ kan. Sejam lebih kurang mereka tunggu sebelum zuhur lah kan. Jenazah sampai. Mai ramai lah dengan adik-beradik apa. Jenazah ni dia seorang perempuan dah. Umur dia awal 30-an dah. Kita tak sebut nama lah dalam cerita ni. Jadi Pakcik Lan nampak lah. Dia pun punya adik-beradik pun nampak sedih kan. Ramai lah dengan orang kampung sekali lah. Dia iring jenazah sampai kat kubur ni. Masa tu Pakcik Lan dengan ayah dia pun duduk dalam apa lubang kubur lah. Sebab nanti orang di atas nak berturun jenazah kan. Tu Pakcik Lan cerita. Masa dia terima jenazah tu dia pegang. Dia dengan ayah dia. Dia duduk di bawah kan. Terkejut tau. Berat sangat-sangat. Sedangkan Pakcik Lan kenal. Arwah ni. Badan dia kecil lah. Bukan gemuk pun. Tapi berat tau. Sampai ayah Pakcik Lan kata. Pegang kuat-kuat. Pakcik Lan faham lah. Abang masuk ayah dia. Ni berat dia tahan.
Jadi pelan-pelan lah dia nak masuk ke dalam liang lahat kan. Kat sini terkejutnya. Tak muat dah. Tak lepas. Jadi Pakcik Lan pun macam tertanya-tanya lah dengan diri dia sendiri. Macam mana jadi macam ni? Dia ikutkan pengalaman dia dengan ayah dia. Kalau ada ukok tu, kalau ada korek kan, muat je kan. Lebih kurang 6 kaki tau. Kan dia pun dah berpengalaman gali kubur kan. Dia pun guna cara yang sama kan. Ikutkan pendapat Pakcik Lan memang tak logik lah. Pasal apa tak celuih nak masuk dah. Pakcik Lan tengok je muka ayah dia. Ayah dia pun tengok dia kan. Sama-sama faham kan. Tapi tak payah sembang kan kat situ kan. Tu Pakcik Lan kata apa? Ni kira macam asam garam lah kan. Orang yang duk gali kubur lama kan. Akan lalui benda-benda macam ni. Benda-benda pelik kan. Masa tu selang beberapa minit kan. Keluar satu bau busuk dah. Mula-mula tadi tak dah. Tak bau busuk. Masa nak cuba masukkan jenazah kat liang lahat ni. Masa tu bau busuk dah. Yang Pakcik Lan dengan ayah sebagai orang yang dah banyak pengalaman kan. Benda ni tak biasa jadi dah. Tu kali pertama jadi kat dia dah. Pakcik Lan pun tengok yang muka ayah dia. Ayah dia pun macam senyum-senyum kan. Lepas tu Pakcik Lan tengok orang yang di atas ni. Dia pun pakat duk tutup mulut dah. Jadi terpaksa hulak jenazah naik ke atas balik lah. Sebab apa Pakcik Lan nak korek liang lahat, nak bagi panjang sikit kan. Tu kali pertama tu benda tu jadi. Jadi dia pun cangkui lah kan. Cangkui makan masa sikit lah. Nak bagi luas sikit liang lahat tu. Jadi bila dah rasa dah okey dah. Dia pun cuba turunkan jenazah lagi. Memang tak muat dah. Pakcik Lan bingung terus. Ni lagi pelik kan. Dah lah tadi kali pertama tak muat. Dah cuba peluas dah kan. Pun tak muat juga dah liang lahat tu. Bila benda ni berulang sampai 5 kali kan. Yang Pakcik Lan ni berdebat-debat lah kan. Pasal apa ni jadi macam ni. Bukan dia dengar orang cerita kan. Benda ni depan mata dia. Jadi Pakcik Lan perasan lah. Orang ramai yang ada di kawasan kubur tu kan. Semua pakai sembang-sembang bisik-bisik dah. Yalah orang yang ada di atas pun dia pun pelik jugalah. 5 kali kot. Benda ni taklah memenatkan. Tapi macam buang masa kan. Tapi Pakcik Lan macam nak cari jawapan lah. Apa sebabnya yang jenazah ni jadi macam ni. Orang kata jenazah tak diterima bumi kan. Bahasa kita duk sembang kan. Kira kali ke-6 lah. Baru jenazah boleh masuk dalam liang lahat dah. Jadi dia apa-apa kambui apa. Baca talqin apa kan. Alhamdulillah selesai jugalah kan. Jadi masa tu Pakcik Lan sembang dengan ayah dia dah. Tu yang ayah Pakcik Lan kata kan. Yang tu semua bahagian masing-masing kan. Pendapat ayah dia kan. Ayah dia kata Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita yang masih hidup ni lagi. Lagipun ayah dia lagi banyak pengalaman kan. Sebab ayah dia lagi lama duk gali kubur. Jadi sebenarnya apa yang jadi ni dekat jenazah perempuan tu? Kat sini Pakcik Lan kata dia cerita pun sebagai pedoman untuk orang yang masih hidup ni. Untuk kita semua lah kan. Termasuklah pencerita, pendengar apa semua kan. Kira sama-sama lah kita merenung cerita ni. Apa yang jadi dekat jenazah perempuan tu? Dia masa umur dia habis sekolah apa kan. Dia ni merantau ke Kuala Lumpur dah. Bekerja di sana lah. Jadi lama juga arwah ni duduk dekat KL bekerja apa kan. Dia memang tak kahwin lagi masa tu. Jadi arwah ni. Dia bercinta dengan seorang lelaki dah. Masa di KL lah kan. Bercinta macam orang lain jugalah. Duk keluar apa couple apa kan. Dia pun suka pergi tempat-tempat sunyi. Duduk berdua kan. Buat projek kan orang kata kan. Jadi satu hari tu. Yang lelaki dengan perempuan ni. Dia duduk berdua-dua kan. Dekat satu kawasan taman tau. Kira orang kata dating kan. Masa tu hujan renyai-renyai tau. Jadi bila hujan. Pasangan couple ni lagi seronok lah. Bila hujan. Orang tak lalu kan. Apa lagi makin rancak lah. Dia punya dating lah. Nak jadi cerita lah. Waktu hujan renyai-renyai tu. Kilat panah dah. Jadi macam mana? Kilat panah. Melambung naik ke udara. Jatuh ke bawah balik dah. Dua-dua orang mati kat situ juga. Tu yang Pakcik Lan kata. Apa jenazah dibawa ke hospital apa. Lepas tu baru balik ke kampung dah. Kat negeri Pahang ni. Yang jenazah lelaki ni dihantar ke pantai barat dah. Tak sebut lah nama negeri apa kan. Dia sebut pantai barat saja dalam cerita ni. Itulah Cik Lan kata. Bila dia tengok pasangan muda yang bercinta apa kan. Dia akan teringat cerita ni dah.